Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini saya akan tunjuk satu demo, iaitu bagaimana kita nak membuat teori matriks dalam penulisan tesis kita. Yang pertama sekali, anda pergi kepada paparan ini, anda akan jumpa satu bahagian iaitu teori matrik di sini. Anda tekan saja kat sini, dia akan keluar satu paparan data entry macam ni. Pertama sekali kita seperti biasa untuk pemilihan teori, kita mesti buat melalui sorotan literatur ataupun literature review yang kita boleh buat. So di sini saya sediakan dua cara lah. Yang pertama sekali, yang paling mudah adalah anda pergi kepada mana-mana bahagian di sini, anda akan jumpa satu butang Google dekat sini, just klik dekat sini. So dia akan bawa kita kepada satu directly link kepada Google Scholar. Anda pergi pada Google Scholar dan anda buat carian lah. Carian tentang cheating. Sebagai contoh, saya nak buat tajuk cheating behavior and theory. Okay, so kita type macam ni dalam Google Scholar. Ini langkah yang pertama lah, yang paling senang, kebiasaan kita boleh buat. Yang pertama sekali, contohlah dalam konteks ini saya membuat sorotan dalam kajian ini. Saya berjumpa dengan satu artikel sebagai contoh, Theory of Planned Behavior, Stones dia gunakan dalam kajian dia, Theory of Planned Behavior. Jadi kita boleh lihatlah pada paparan ini. Jadi kalau anda boleh download, lah. Download daripada site yang diberikan dalam website ni. So kita boleh ambil maklumat lah. Yang pertama adalah artikel ni menggunakan Theory of Planned Behavior. Jadi langkah satu yang perlu anda buat adalah kita pergi kepada teori matrix. Anda type kat sini Theory of Planned Behavior, contoh dan anda tekan add. So kat sini dia akan keluar satu bahagian daripada Theory of Planned Behavior, dan kemudian kita masukkan maklumat yang perlulah. Contoh anda tekan dekat sini, anda add row. Contoh yang pertama, author. So kita pergi balik kepada artikel tadi. Artikel tu daripada siapa? Contoh ambil daripada Stone et al. Stone et al. Kita ambil nama author. Ini kita masuk nama dekat sini, author. Tahun bila artikel ini, kita tengok dekat sini. Bila kita tengok sini pada tahun 2009 sebagai contoh. 2009 kita letak. Okay, and then research title. Apa research title yang digunakan? Ini maklumat ni penting untuk kita melihat sama ada teori yang kita pemilihan teori ini berdasarkan kepada sorotan literatur tertentu lah. So untuk maklumat ni kita copy dulu, and then kita masuk maklumat dan segala maklumat di peta ini. Okay, whatever it is, mungkin dia tak ni, and then kita just klik dekat sini untuk satu artikel yang pertama. Itu cara yang paling mudah lah. Kita gunakan dalam Google Scholar. So software ni dia akan bawa kita directly kepada link-link yang digunakan. Okay, ini penting untuk kita lihat sama ada ianya betul ataupun tidak. Okay, yang kedua adalah kita boleh gunakan juga selain daripada gunakan Google tadi, yang saya dah sediakan link directly kat sini. And then kita boleh pergi kepada anda klik button di atas ni, Artificial Intelligence. Anda pergi pada Science Space kan. Bila pergi pada Science Space, kita akan jumpa lah Science Space macam ni. And then apa yang perlu anda buat adalah kita buat search query lah. Contoh kita pergi kepada yang ini tadi, Science Space. Okay. Science Space kita boleh kecilkan dan kita terus search lah kat sini. Kita search dalam Science Space. Contoh saya nak guna cheating behavior juga tadi, so saya buat carian dalam Science Space. Kita tunggu sikit lah, bergantung kepada kelajuan internet anda. Okay, bagi contoh saya jumpa dah beberapa artikel yang digunakan dalam Science Space yang boleh di link directly daripada ni. Contoh saya tengok artikel ni, saya tengok Theory of Cheating. Contoh kat sini anda boleh scroll ke bawah, tengok berapa teori-teori yang digunakan. Sebagai contoh, author ni still gunakan Theory of Planned Behavior juga. Kemudian kita tengok author mana. Okay, yang ni pun menggunakan Theory of Planned Behavior. So di sini bila kita lihat kat sini, kebanyakan author-author yang ada dalam dunia ni menggunakan teori yang sama.
Jadi kita pun pergilah kepada data kita balik. Kita kita just klik saja dekat sini, add row, and then kita masukkan nama author yang kedua. Bagi contoh, tahun artikel tadi, artikel ni pada tahun bila? Tahun 2023. Bagi contoh, kita masuk kat sini, and then apa tajuk artikel ni ataupun literature yang kita cari baca tadi. Bagi contoh, kita ambil daripada sini, copy and kita paste kat sini. Okay, and then kita buat klik kat sini sebab dia menggunakan dua author ini menggunakan teori yang sama. So kita klik kat sini. Dan sebagai contoh ada author yang ketiga, kita baca lagi, kita scroll ke bawah, ataupun kita tengok literature yang lain. Okey, contoh dalam katakanlah author yang ketiga, bagi contoh kita tengok kat sini, kita klik. Okey, kita jumpa dengan teori yang teori of cheating. Contoh, just kita add teori. So, kat sini kita akan keluar satu teori yang baru. Kemudian kita add row, kita masukkan nama author yang menggunakan teori of cheating. Sebagai contoh, saya ambil teori ini, and then tajuk artikelnya Theory of Cheating amongst higher education student. Sebagai contoh. So kita klik kat sini. So di sini kita nampak satu mapping teori ini. Ini salah 3 saja sebab saya buatlah. Anda boleh buat banyak daripada ni untuk kita tengok sama ada frequencies dalam kalangan researcher ini digunakan teori apa sebagai di antara teori yang dominan dalam konteks kajian ini. So bila kita dah siap kat sini, kita boleh tekan save, and then kita boleh pergi kepada satu, anda boleh export data ini ke bahagian export Excel. Okey, kemudian kita boleh letakkan nama teori lah sebagai contoh. Kita savekan di bahagian desktop dulu terlebih dahulu, and then kita save. So anda boleh pergi ke bahagian depan ataupun bahagian desktop kita. Kita tengok, okey, data telah kita save, and then kita pergi ke dekat depan kita. Contoh teori dah keluar macam ni. So mapping dia telah disusun secara elok lah kat depan ni. Ini antaranya kita boleh buat. Yang ini kita akan boleh copy, and then kita boleh masukkan dalam kita punya thesis nanti. Okey, contoh yang ni kita write text. Okey, ini di antara teori-teori yang dipakai lah oleh author, oleh owner ataupun researcher yang dalam bidang kajian ni lah. Contoh kita pun buat sedikit body table. Bagi contoh kita buat, okey, setelah data ni telah kita extract data ni, dan kita write text. Okey, di sini adalah diagram ataupun output yang kita dapat daripada kita punya data entry tadi daripada So di sini kita boleh copy dan kita boleh bawa masuk dalam thesis kita nanti, ataupun kita nak buat huraian dan sebagainya dekat sini. So contoh kita boleh copy kat sini, anda boleh copy saja kat sini, ataupun mudah sikit untuk kita lihat inilah huraian-huraian ataupun data-data yang perlu kita boleh gunakan untuk masukkan dalam thesis kita. So kita dah ada mapping yang khusus yang kita extract daripada sini. Okey, kemudian kita boleh buat writing sedikit tentang teori berdasarkan kepada table yang kita buat ni. Kita boleh buat writing, so kita kena buat writing lah dalam thesis kita. Jadi langkah yang seterusnya adalah kita pergi kepada software kita balik, dan kita pergi kepada, mungkin kita ambil dulu maklumat-maklumat yang yang boleh kita extract dulu daripada artikel tu. Kita paste kat sini pun boleh, ataupun kita guna AI untuk AI bantu kita. Macam contoh kalau kita nak gunakan capture screen pun boleh. Contoh anda capture screen macam ni, kita capture screen, and then kita buat macam ni je. Kita buat macam ni, and then kita paste kan dia dalam AI. Okey, contoh untuk memudahkan kita, explains in detail the
tulis output. Okey, kita lihat. Okey, ini kita tengok maklumat awal ataupun bagaimana AI ni bantu kita. Lupa nak letak in paragraph. Untuk kita hurai terlebih dahulu sebagai draft huraian untuk table yang kita telah buat tadi. Okey, kita tengok bagaimana AI ini boleh bantu kita lah, boleh bantu kita. Okey, alright. Okey, ini di antara dia punya huraian yang boleh kita ambil daripada AI. Kemudian kita jangan directly ambil daripada AI sebelum kita buat paraphrasing terlebih dahulu. Okey, paraphrase, kita boleh guna paraphrasing dan sebagainya dekat sini. Dan bila kita dapat paraphrasing menggunakan ayat tersendiri, barulah kita letak di bahagian huraian di sini. Kalau saya letak dulu kat sini dan saya akan paraphrase gunakan ayat saya sendiri kat bawah sini. Setelah selesai, baru kita jadikan dia sebagai contoh. Ini sebagai contoh sebagai contoh huraian untuk bahagian teori. So kita save dahulu, and then kita boleh pergi kat sini, kita boleh view, kita boleh preview huraian kita. Okey, masuk okey, save. Kita pergi balik dekat theory matrix, writing, and then kita belum save lagi ni. So kita save dulu, save dekat sini. Nanti bila kita generate dalam Word keseluruhan thesis kita nanti, dia akan dapat masuk secara automatik lah dalam penulisan kita ini. Okey, ini untuk teori metrik terlebih dahulu, teori matrix. Okey, yang ini dia tak save lagi, dia kena masuk balik ni baru dia nampak ni. Okey, ini telah kita buat satu mapping penulisan untuk teori metrik.